Okay, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ni aku nak pergi ke Sushi King. Sebab Sushi King ada buat promo buffet dewasa RM49. Lepas tu kalau member, kalau non member RM56. Jom. Ni. Yang ni buffet ni. Nah. Ada je. Ada? Ada. Konnichiwa men. Apa? Table sebelah. Table sebelah ni. Habis tu ke belum ada lagi? Habis tu. Oh, tak ada ni, habis tu. Oh, tu. Tapi boleh refill ya? Yang asin kaca boleh refill, yang honey green tea tak boleh. Kalau kau yang dekat ni, yang termasuk buffet. Kalau hot ni tak termasuk. Hot ni dia nak termasuk buffet. Ya, 40 dia. 40 dia. Kalau nak makan kat bento, tu harga lain pun nak. Add on lain. Thank you. Kasih ni bulan. Nasi baby tu tak? Nasi baby. Yang ni set buffet dia ni. Semua ni. Boleh pilih yang ada. Boleh makan apa muntah. Okey, ni saya kira apa ni. Oh, boleh tahan tau. Masya Allah. Dia bila dah nak banyak kenyang, Allah tak lebih kenyang. Macam mana? Kata saya. Ratus kat dalam kereta. Sedap lah. Macam mi susu. Oh, ini bawa aku duduk setengah jam. Masa 60 minit sejam je. Kenapa daripada sifat manusia lah sekarang ni. Aku sendiri ni. Aku makanan depan mata banyak dah hawa nafsu tu. Kalau ikut hawa nafsu habis. Nak makan. Bila habis pun gitu lah. Aku masih ada 1 jam lagi. Udang ni sedap udang ni. Udang. Udang dan udang. Sekarang ni aku makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul lah, split tu ayah. Kami every satu plate dia RM4.
yang awak ni. Cheesecake mana tak? Boleh ada cheesecake? Boleh? Boleh. Kau okay, ni last cheesecake. Aku dah nak ke Taiwan dah. Sekarang ni pukul kalau ada habis nasi ni kena. Ok guys, tu je lah video vlog makan aku kali ni. Kalau awak suka video vlog makan aku macam ni lagi, jangan suka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ok, Alhamdulillah kan, aku dah selesai makan buffet Sushi King tadi. Aku start masuk pukul 10.40. Aku keluar pukul 12.05 minit. Lebih kurang 90 minit lah. Dan memang maksimum time dia pun 90 minit. Aku makan total aku makan tadi, kalau tak dijadikan aku makan tadi lebih kurang 30 pinggang. Macam lebih kurang dalam total bill 115 je buat buffet, kira untung lah. Tapi bagi aku dari segi rasa okey-okey je lah. Sushi style sushi. Lepas tu muak. Satu sebab ada mayonis, macam nak motor. Paksa makan kan, kita nak motor. Jadi kalau nak makan buffet ke berpada-pada. Lepas ni insyaAllah aku mungkin tak makan buffet dah aku. Sebab yelah, jadikan pengajaran, jangan ikut nafsu. Lagi satu, kalau malah tak habis kena cas. Jadi aku ada tengok seorang ni, hamba Allah ni, tengok dia kecil je, tak habis, kesian dia. Jadi siang lah tengok kalau kena cas macam tu kan. Dia seorang je duduk puang. Jadi abra ikut nafsu, ikut kemampuan diri, insyaAllah. Kalau kamu suka video aku macam ni lagi, jangan lupa untuk support aku dengan klik button subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum warahmatullahi